Panas je hari ni. Hampa tak rasa ke? Lah, kenapa kipas ni tak rasa apa? Bahaya panas-panas ini. Takkan kena strok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fayyad Irsyad bin Luqman Hakim, Ketua Kumpulan Star Team. Kami ingin membentangkan projek kami yang bertajuk HeatSafe, Smart Room Warning System with IoT. Hai, saya Nur Isyirah binti Muhammad Azmi. Bidang yang kami pilih adalah teknologi. Saya Puteri Aisyah binti Ahmad Syabli. Bagi Sustainable Development Goals yang dipilih pula adalah Goal 3, Good Health and Well-being. Tujuan projek ini dibangunkan adalah untuk memantau suhu di dalam sesebuah bilik secara masa nyata dan memberi amaran sekiranya suhu menjadi terlalu tinggi. Idea projek ini tercetus kerana suhu bilik yang terlalu panas boleh menyebabkan ketidakselesaan, dehidrasi dan meningkatkan risiko masalah kesihatan seperti strok haba. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui keadaan suhu bilik lebih awal supaya tindakan boleh diambil sebelum keadaan menjadi berbahaya. Untuk membina projek ini, kami menggunakan beberapa komponen elektronik iaitu ESP32 sebagai mikropengawal, sensor suhu digital DS18B20 untuk mengukur suhu bilik, LED hijau sebagai petunjuk suhu normal, LED merah sebagai petunjuk suhu amaran, buzzer sebagai pengerah apabila suhu berada pada tahap bahaya, bekalan kuasa melalui kabel USB. Cara sistem ini berfungsi adalah seperti berikut. Sensor DS18B20 akan membaca suhu bilik secara berterusan. Data suhu tersebut akan diproses oleh ESP32. Apabila suhu berada pada bawah 32 darjah Celsius, LED hijau akan menyala sebagai tanda keadaan bilik adalah normal. Lihat, suhu bilik kini yang ditunjukkan oleh Blink Online adalah 31.12 darjah Celsius. LED hijau dengan status safe. Apabila suhu meningkat kepada 33 hingga 36.9 darjah Celsius, LED merah akan menyala sebagai tanda amaran bahawa suhu bilik semakin panas. Lihat, suhu bilik kini meningkat kepada 34.6 darjah Celsius. LED merah dengan status warning. Sekiranya suhu mencapai 37 darjah Celsius atau lebih, LED merah akan terus menyala dan buzzer akan berbunyi bagi memberi amaran kepada pengguna. Dengan cara ini, pengguna boleh memantau suhu bilik walaupun berada di tempat lain dan menerima notifikasi sekiranya suhu meningkat ke tahap amaran dan bahaya. Selain itu, projek ini menggunakan konsep Internet of Things atau IoT. ESP32 boleh disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi untuk menghantar bacaan suhu ke telefon pintar melalui aplikasi IoT seperti Blink. Apabila status amaran diterima, aplikasi Blink pada telefon pintar akan menerima notifikasi. Inilah IoT. Antara kelebihan projek HeatSafe ialah memantau suhu bilik secara automatik, memberi amaran awal sebelum keadaan menjadi berbahaya, mudah digunakan, kos pembinaannya rendah, sesuai digunakan di rumah, bilik darjah, pejabat dan bilik server. Jika suhu mencapai 33 darjah Celsius, penggunaan kipas angin di dalam kelas untuk mengurangkan panas tidak lagi sesuai kerana hanya memutarkan haba panas. Akibatnya, suhu badan akan meningkat dengan cepat walaupun berada di dalam kelas. Oleh itu, tindakan yang boleh diambil jika LED merah kelihatan adalah kita perlu minum air yang lebih dan mengurangkan pergerakan aktif bagi menurunkan suhu badan. Sebagai kesimpulan, projek HeatSafe Smart Room Warning System with IoT mampu membantu pengguna memantau suhu bilik dengan lebih mudah
serta meningkatkan keselamatan melalui sistem amaran automatik. Inilah HeatSafe Smart Room Warning System with IoT. sekian. Dan terima kasih.